Hai wanita semua, hari ini saya membuat video ini khas untuk anda yang sedang mempertimbangkan pembedahan estetik intim. Jika anda masih ragu-ragu, saya akan terangkan dengan jelas supaya anda dapat memilih rawatan yang paling sesuai untuk diri anda. Dalam pembedahan estetik intim, terdapat beberapa prosedur utama yang sering menjadi pilihan wanita seperti labiaplasty, perineoplasty dan vaginal tightening. Namun begitu, setiap individu mempunyai keadaan yang berbeza. Jadi, doktor akan menilai dan mencadangkan rawatan yang paling sesuai untuk memastikan keselamatan dan hasil yang optimum. Untuk labiaplasty, bagi wanita yang mempunyai labia minora yang panjang, tidak sekata ataupun menyebabkan ketidakselesaan akibat geseran, labiaplasty dapat membantu membentuk semula kawasan tersebut agar lebih kemas, seimbang dan estetik. Selepas prosedur, anda akan berasa lebih selesa jika bergerak dan lebih yakin dalam kehidupan seharian. Untuk perineoplasty, bagi wanita yang pernah bersalin secara normal, kawasan perineum mungkin menjadi longgar dan boleh menjejaskan keselesaan serta keyakinan diri. Perineoplasty membantu memulihkan struktur kawasan tersebut, meningkatkan kekuatan dan memberikan rasa yang lebih baik. Untuk vaginal tightening, jika faras menjadi longgar akibat proses penuaan atau selepas bersalin, prosedur vaginal tightening boleh membantu memulihkan keanjalan, meningkatkan keselesaan serta membantu mengurangkan masalah kebocoran air kencing ringan. Semua prosedur di Dela Estetik dijalankan di dalam bilik rawatan steril mengikut piawai perubatan oleh doktor yang berpengalaman. Teknologi moden membantu mengurangkan trauma tisu, meningkatkan keselesaan dan mempercepatkan proses pemulihan. Jika anda mengalami mana-mana masalah yang saya kongsikan tadi, tinggalkan nombor telefon atau hubungi Dela Estetik. Kami akan memberikan konsultasi secara peribadi, menjaga kerahsiaan anda sepenuhnya dan membantu anda sepanjang proses sehingga anda berpuas hati dengan hasilnya.